Okey guys, hari ni kita dah boleh semak untuk kos yang temuduga bagi lepasan SPM nak pergi ke diploma lah. Biasanya dia dah buka. Untuk lepasan STPM matrikulasi asasi semua belum lagi. Jadi untuk pengetahuan korang, setiap universiti dia akan open tarikh temuduga tu. Ada beberapa universiti telah pun menunda. Okay. Setakat ini untuk diploma UiTM, untuk UiTM, okay, UiTM dah buka, korang boleh semak lah dekat link kat atas ni, korang tengok sendiri. Okay. Untuk yang tak pandai untuk semak, yang mana yang dah semak, tolong komen dah dapat semak UiTM. Nanti yang tak pandai tu korang DM diorang, korang tanya diorang macam mana cara diorang semak. Okay. Yang seterusnya yang dah boleh semak selain UiTM adalah UKM. UKM pun dah boleh semak. Jadi yang dapat UKM, tolong komen dah dapat semakkan UKM. Baiklah, untuk beberapa universiti ini telah menunda tarikh. Yang pertamanya, UPSI dia tunda pada 23 hari bulan 4. So kalau korang semak kat portal dia memang tak ada lagi, dia tunda 23 hari bulan 4. Uniza tunda pada 21 hari bulan 4. Okay. Seterusnya, Poli dia tunda pada 16 hari bulan 4. Jadi Poli dengan College Community korang semak pada 16 hari bulan 4. Dan UPNM dia tunda pada 21 hari bulan 4. Sekarang ni cikgu nak minta kerjasama semua. Cuba komen korang mohon kat mana, korang semak dapat ke tak. Okay. Contoh kalau korang dapat, UiTM dapat. Okay. Jadi korang nyatakan sekali lah kalau ada kos. Okay. Sebab ada yang kata pendidikan awal kanak-kanak tak dapat lagi. Cuba korang komen, korang dapat kos apa, U mana. So supaya kawan-kawan lain boleh DM korang, boleh tanya korang macam mana cara korang semak. Sebab sebenarnya pada link tu je apa-apa pun yang lain semua tolong semak pada link ini. Okay, jangan lupa komen dapat ke tak dapat, okay, supaya orang lain korang pun boleh bantu. Yang tak tahu nanti boleh tanya yang tahu. Thank you guys and good luck.